Hey guys, korang tahu tak, ada seorang lelaki ni, dia mengandung. Okey, lelaki ni nama dia Sanju Bhagat. Dia duduk dekat India. Kejadian ni terjadi pada tahun 1999. Masa tu lelaki tu umur 36 tahun. Kalau korang tengok gambar ni, korang nampak ke perut dia macam perempuan tengah beranak 9 bulan. Tapi masa tu diorang ingat perut dia besar sebabkan dia ada penyakit tumor yang besar. So tiba-tiba pada satu hari tu, dia rasa sakit perut gila. So disebabkan tu, dia kena bawa family dia pergi dekat hospital lah nak cek perut dia. So masa doktor tengah buat pembedahan tu, doktor pun macam korek-korek lah dia punya perut sebab nak tengok ada apa kat dalam perut. Tengok-tengok ada orang yang dalam perut lelaki tu, dia macam dewasa juga. Sebab apa? Sebab diorang menganggapkan lelaki tu kan tengah mengandung kan. Dia mengandungkan kembar dia. Means masa mak dia tengah lahirkan dia, patutnya keluar lah 2 anak ke kembar kan. Tapi tengok-tengok lagi seorang tu, dia keluar tapi dia duduk dalam perut abang dia. So kembar dalam perut lelaki tu, rambut dia pun panjang, lepas tu kuku pun panjang, lepas tu diorang tengok muka dia pun macam umur 36 tahun. Tapi dia tak adalah tinggi sangat sebab dia kan duduk dalam perut. So dia tak boleh nak bernafas, nak ambil oksigen ke apa. So dia tak boleh nak membesar sangat. Tapi malangnya, lepas kembar tu dah keluar daripada perut lelaki tu, kembar tu terus mati. Yang paling peliknya, macam mana benda ni boleh terjadi?